Ada orang kata tahlil bid'ah. Bang, saya dah sebut, bid'ah bukan apa yang Nabi tak buat bid'ah. Silap. Bid'ah apa yang tak ada nas itu bid'ah. Banyak orang kata kalau Nabi tak buat bid'ah, tahlil Nabi tak buat bid'ah. Bang, bid'ah apa yang tak ada nas itu bid'ah. Terbina hukum dengan 5. Ni 5. Pertama, Al-Quran, hadis Nabi ataupun sunnah. Yang ketiga, fatwa sahabah. Yang keempat, ijma' ulama. Yang kelima ialah qiyas. Terbina hukum dengan 5. Sebab tu bila orang tanya saya, Ustaz, apabila orang mati diazankan boleh tak? Saya tak berani jawab. Saya tanya seorang ulama, dia kata ambil yang kelima, qiyas. Kerana apa? Ketika kita lahir diazankan, apa salahnya qiyas ketika mati juga diazan untuk hantar dia bertemu dengan penciptanya? Ada hukum, tuan-tuan. Rupanya ada nas qiyas. Begitu juga dengan ni tahlil. Tahlil macam mana? Tahlil saya nak tanya, tengok dalam Imam Nawawi kata, Quran itu sampai kepada mayat. Ada orang kata tak sampai. Nabi pernah ambil pelepah tamar, dipotong, dipacak, dikubur. Pelepah tamar itu berdoa kepada mayat. Tuan-tuan, kita manusia doa takkan tak dapat. Ni pelepah tamar letak doa, selagi mana pelepah tamar itu tak kering, berdoa kepada mayat. Kita yang hidup tak sampai orang kata buat tahlil bid'ah. Tahlil tu apa? Kan semua yang Quran. Semua betul dia baca apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lepas Fatihah. Ada tak tahlil selain lain? Tahlil tu, tuan-tuan, marilah kita duduk ramai-ramai. Ada macam tu? Ada macam tu? Mana ada? Pernah ada orang buat tahlil macam tu? Oh, dah masuk. Oh. Kalau ada pelik tuan-tuan. Tahlil semua ayat Quran. Ayat Quran dia tak dapat. Orang yang baca dapat apa pahala? Tidakkah dalam majlis tahlil tu ada anak soleh? Anak soleh tak boleh doa, imam tu doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Anak amin dapat pahala tak? Ada orang kata bid'ah bang. Allah tak tahu. Tak tahu. Tentang kematian. Tuan-tuan, memanglah dalam masyarakat Melayu di Malaysia ni biasa dia pun duk buat kenduri arwah malam kematian, lepas tu duk buat 3 hari, lepas tu duk buat 40 hari, lepas tu duk buat 100 hari, pecah perut, turun batu. Bid'ah hasanah ke bid'ah dalalah? Sekadar baca Yasin 3 hari 3 malam. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya tuan. Dan satu lagi, selepas cerita-cerita yang kita bagi nasihat, mungkin ada satu tips yang kita boleh gunakan. boleh guna. Sebab pada zaman sekarang kita bukan nak kecap dandan kan, semua nak orang tu nak angkat yang mana yang betul, yang mana yang tak betul kan. Ada tips. Okey. Masih. Saya jawab dulu. Pertama sekali tentang kematian. Tuan-tuan, memanglah dalam masyarakat Melayu di Malaysia ni biasa dia pun duk buat kenduri arwah malam kematian, lepas tu duk buat 3 hari, lepas tu duk buat 40 hari, lepas tu duk buat 100 hari, pecah perut, turun batu. Tuan-tuan baca kitab mazhab Syafi'i, kenduri malam kematian ni bid'ah. Mughnil Muhtaj sebut bid'ah. Bid'ah hasanah ke bid'ah dalalah? Bila kata bid'ah, ustaz boleh jadi bid'ah hasanah kan? Tak, biasa kalau bid'ah hasanah disebut bid'ah hasanah. Ni dia kata bid'ah. Apa sebab? Sebab dia bila kita amal benda ni, kita malam kematian kita dah buat kenduri, kita dah menyanggahi satu sunnah, kita dah mematikan satu sunnah. Apa sunnah yang kita matikan? Hadis yang sahih kata,
Kalau mati, jiran buat makan kepada keluarga si mati. Tu ajaran Nabi. Yang tu Nabi punya. Nabi kata, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum qad ja'ahum ma yashghuluhum. Buat makanan kepada keluarga Ja'far, yang mana Ja'far baru meninggal dekat perang Mu'tah. Orang Madinah, buat makanan bagi pada keluarga Ja'far, kerana telah datang kepada mereka perkara yang menjadikan mereka sibuk. Uruskan jenazah. Kalau si mati tinggal anak yatim dan makan itu digunakan, duit beli makanan itu digunakan daripada pusaka si mati, haram, kerana makan harta anak yatim. Yang ni disebut oleh Syekh Mustafa Bura dalam kitab dia Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhab Syafi'i, fiqh manhaji mengikut mazhab Syafi'i. Dia pun kata tidak dibenarkan. Guru saya Syekh Abdul Malik Sa'di, yang merupakan orang yang susah nak hukum sesuatu perkara bid'ah, dia ada satu kitab kan, Al-Bid'ah fi Fiqh Al-Islam Ad-Daqiq, bid'ah pada pandangan Islam yang halus. Dia juga mengatakan kenduri pada malam kematian ini makruh kerana menyanggahi hadis yang sahih. Bahkan sabit daripada Jabir bin Abdullah Al-Bajali mengatakan, kunna nara al-ijtima' inda ahli al-mayyit wa sun'at at-ta'am minan niyahah. Kami golongan sahabat memandang perkumpulan di rumah si mati dan melakukan makanan adalah daripada ratapan. Jadi tuan-tuan, ini Nabi punya. Jiran bagi makan. Saya sebut, ulama mazhab Syafi'i kata bid'ah. Tak apa Ustaz, saya nak buat juga. Terpulang tuan-tuan. Saya dah bagi tahu yang Nabi punya. Saya tak paksa. Tapi kalau tuan-tuan jemput saya tak pergi, tuan-tuan kena hormat pandangan saya. Nak buat juga kan? Duit-duit dia, tak apalah. Duit-duit dia, Quran dia punya, suara-suara dia. Tapi kita bagi tahu yang Nabi punya. Yang kita slogankan, saya berpegang dengan Quran sunnah ijma' qiyas. Quran sunnah ijma' qiyas. Yang ni sunnah. Yang tu tak tahu siapa punya. Yang tuan-tuan buat tu tak tahu siapa punya. Tuan-tuan timbanglah. Yang lambai-lambai sayang Nabi tu kena timbang balik. Aku sayang ke tak Nabi? Ni Nabi punya ni. Kena amal lah. Begitu. Kemudian yang 3, 10, 100 itu bid'ah juga lah. Itu pun bid'ah juga, kerana menentukan bilangan dengan kepercayaan ada fadilat pada buat kenduri malam itu, sedangkan tidak ada dalil. Okey? Boleh tuan-tuan? Cuma adalah sekadar baca Yasin 3 hari 3 malam, dia kembali kepada sampai ke tak pahala bacaan Quran ni kepada si mati. Dia kembali kepada yang tu. Bacaan Quran, kita nak sedekah pahala pada mayat, sampai ke tak? Mazhab Syafi'i kata tak sampai. Mazhab Hanbali kata sampai. Tapi menetapkan 3 hari, pasal apa 3 hari? 3 hari lah Ustaz. Kita buat 2 hari setengah, okey? Tak boleh 3 hari baru afdal, bid'ah. Kalau dia kata 3 hari ni sebab saya cuti 3 hari. Bos kata kalau ayah meninggal, cuti 3 hari, maka saya nak baca Yasin 3 hari. Okey eh? Tapi kalau dia kata 3 hari lah Ustaz, sebab Islam suka 3, yang tu bid'ah. Sebab dia menetapkan satu kaifiat dengan dia percaya ada fadilat, sedangkan tak ada dalil, bid'ah. Macam saya sebut tadi, Imam Nawawi dia kritik salat raghaib, dalil tak ada yang sahih. Salat sunat antara maghrib dengan isyak 12 rakaat, tuan-tuan salah ke tak? Kalau ikut hukum Melayu punya pemikiran, tak salah. Takkan solat pun bid'ah. Tapi Imam Nawawi kata bid'ah. Sebab apa bid'ah? Sebab dia buat tu, dia menentukan Jumaat pertama 12 rakaat antara maghrib dengan isyak, fadilatnya begini, sedangkan dalil tak ada yang sahih, maka dia bid'ah. Ni kaedah bid'ah idhafiyah. Kita buat susun satu bentuk ibadat yang baru pada time yang tertentu, dengan kita percaya ada fadilat yang khusus, maka bid'ah dia. Kalau kita buat tanpa ada kepercayaan fadilat, dia tak kisah. Contoh,
Setiap hari Selasa ada kuliah Ihya Sunnah. Orang tak faham, dia kata tengok pokok ni kata bid'ah tu khusus hari Selasa. Kita kata kita buat hari Selasa ni bukan ada percaya ada fadilat. Katalah hari ni tiba-tiba ada program lain, kita buat hari Rabu, tak ada masalah. Bukan kita percaya hari Selasa ni pahala lebih. Itu tak jadi bid'ah. Boleh tuan? Macam mana cara tips untuk nak berinteraksi dengan hadis Rasul? Ya? Tahlil ni pun, susunan tahlil ni mari pada mana? Sama kaedah dia. Susunan tu kita buat kerana kita percaya ada fadilat, dia akan jadi bid'ah. Tuan-tuan, baca hadis Nabi masa Nabi wafat, siapa baca tahlil untuk dia? Ha? Macam mana? Tak tahu. Saya tak tahu tahlil ni mari pada mana. Orang Melayu, orang Arab tak buat. Jordan tak pernah buat. Saya duduk Jordan 8 tahun, tak pernah buat. Mekah lagi tak buat. Daripada mana kamu ambil agama kamu? Inna hadzal ilm din. Hadis ini agama. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan daripada mana kamu mengambil agama kamu. Ibn Musayyib tengok orang salat sebelum subuh 4 rakaat. Sebelum subuh dia salat 4 rakaat. Dia pergi tegur, pasal apa solat 4? Nabi suruh solat 2. Dia kata kat Ibn Musayyib, Ibn Musayyib ni tabi'in, menantu Abu Hurairah. Dia kata, takkan Tuhan nak azab aku sebab solat? Biasa tak guna alasan ni. Tuan-tuan, bukan orang Melayu reka alasan ni. Orang dulu dah mula guna perkataan yang sama. Takkan Tuhan nak azab aku sebab salat? Maka dia kata apa? Tuhan tak azab kau sebab salat, tapi Tuhan azab kau kerana kau menyelisihi sunnah, menyanggahi sunnah. Tapi kalau tuan-tuan nak baca sekadar tidak ada percaya fadilat, saya hafal surah apa ni, yang ni je Ustaz, saya yang paling lancar sekali dalam Quran ni Yasin ya. Surah lain tu saya tak baca sangat. Jadi bila ada meninggal ni saya baca yang tu je lah. Ada percaya fadilat dah baca? Tak ada, saya tahu yang ni je, maka saya baca. Yang tu tuan-tuan dia tak termasuk. Maka tuan-tuan ikut mazhab Hanbali dalam isu tu. Tak boleh ikut Hanbali sebab dia kiaskan dengan sedekah. Sedekah sampai pada si mati. Boleh?